Pernah tak anda terfikir macam mana satu tabiat tu boleh terbentuk? Atau lagi penting, macam mana kita nak ubah tabiat tu? Nah, dalam kupasan kali ni, kita akan selami sains di sebalik perubahan tingkah laku. Kita akan mulakan dengan satu soalan yang nampak mudah, tapi sebenarnya mendalam. Cuba fikir sekejap. Keberanian atau keyakinan diri, ia bukan macam Swiss yang kita boleh petik terus on, kan? Ia sesuatu yang perlu dipupuk, sikit demi sikit, selangkah demi selangkah. Dan inilah sebenarnya cabaran besar yang dihadapi oleh sekumpulan guru tadika. Bagi sesetengah kanak-kanak ni, wujud satu macam dinding halimunan yang menghalang mereka, satu perasaan malu dan tak yakin yang jadi penghalang besar untuk mereka membesar. Ini bukan sekadar pemalu biasa tau. Pemerhatian di Tadika ABA Pelosok Kelantan ni tunjukkan satu corak tingkah laku yang sangat jelas. Budak-budak ni secara aktif cuba elakkan diri dari apa-apa situasi yang buat mereka jadi tumpuan. Jadi, apa yang boleh kita buat? Okey, jom kita beralih pada penyelesaiannya. Untuk runtuhkan dinding halimunan ni, para guru telah gunakan beberapa alat yang sangat power dari bidang psikologi. Konsep utamanya dipanggil modifikasi tingkah laku. Bunyi macam canggih kan? Tapi ia bukan magic. Ia satu proses yang terancang untuk kita bentuk, kurangkan atau hilangkan terus sesuatu tingkah laku. Dan ada dua alat utama yang digunakan, shaping dan reinforcement. Jom kita tengok alat yang pertama, shaping atau pembentukan. Cuba bayangkan seorang pengukir. Dia tak terus-terus ukir jadi arca yang sempurna kan? Tak, dia akan pahat batu tu sikit demi sedikit. Macam itulah shaping ni berfungsi. Ia meraihkan dan mengukuhkan setiap langkah kecil ke arah matlamat akhir kita. Dan apa yang jadi pendorong untuk setiap pahatan tu? Itulah dia reinforcement atau peneguhan. Ia ibarat minyak yang gerakkan enjin dalam proses shaping ni untuk pastikan tingkah laku yang kita nak tu akan diulang lagi dan lagi. Sekarang, jom kita tengok macam mana semua teori ini diguna pakai dalam dunia sebenar. Kita kembali semula ke Tadika di Pelosok Kelantan tadi untuk saksikan sendiri bagaimana alat-alat ni boleh ubah hidup budak-budak ni. Okey, jadi sasarannya ialah 6 orang murid dan matlamatnya sangat jelas untuk ubah sikap tak yakin diri itu kepada penyertaan yang aktif dan berani dalam kelas. Jadi, inilah rancangan mereka. Bijak kan? Mereka tak terus paksa budak tu, okey, awak pimpin kelas sekarang. Tak. Sasaran pertama, sesuatu yang sangat-sangat kecil. Cuma pandang mata guru bila bercakap. Itu je. Dari situ, baru mereka bina langkah demi langkah. Dan setiap kali ada kemajuan, mereka bagi ganjaran. Dan yang menariknya, tengok apa ganjaran yang digunakan. Bukan gula-gula, bukan mainan. Cuma high five daripada kawan-kawan sekelas. Satu peneguhan sosial yang nampak simple tapi sebenarnya sangat berkesan. Ia bukan saja bagi semangat tapi juga membina setiap kawan. Dan ini, ini tunjukkan betapa cepatnya perubahan boleh berlaku. Dalam masa tak sampai seminggu, perubahannya sangat drastik. Daripada mengelak pandangan mata, sekarang ni mereka dah berebut nak jadi ketua. Ini bukti kukuh dengan pendekatan yang betul, perubahan besar boleh bermula dari langkah yang paling kecil. High five tadi itu satu bentuk peneguhan yang lembut, yang positif. Tapi, peneguhan ini boleh datang dalam macam-macam bentuk, termasuk yang lebih intens. Jom kita beralih ke satu persekitaran yang lain pula untuk faham dengan lebih mendalam. Okey, kita ke sebuah sekolah menengah agama di Terengganu. Di sini, matlamatnya adalah untuk galakkan pelajar menghafal Al-Quran. Dan dekat sini, kita akan nampak 3 jenis pendekatan peneguhan yang berbeza sama sekali telah digunakan. Okey, mari kita pecahkan jadual ni satu persatu. Pertama, peneguhan positif. Ini sama macam kes tadika tadi, kita tambah sesuatu yang baik macam pujian untuk galakkan satu tingkah laku. Yang kedua, peneguhan negatif. Yang ini selalu orang keliru. Ia bukan hukuman dia, ia adalah bila kita buang sesuatu yang tak best untuk galakkan tingkah laku yang baik. Contohnya, cikgu berhenti membebel bila pelajar dah siapkan kerja rumah. Perasaan lega sebab tak kena bebel itulah yang jadi pendorong. Jadi, ia galakkan tingkah laku positif dengan cara menyingkirkan sesuatu yang negatif. Dan yang terakhir, hukuman. Yang ini tujuannya untuk kurangkan satu tingkah laku dengan cara kita tambah sesuatu yang tak best, macam denda. Kesan peneguhan positif sangat jelas kat sini. Kata-kata Zain ini tunjukkan macam mana ganjaran boleh cetuskan motivasi dari dalam diri. Ia bukan pasal hadiah tu sangat, tapi pasal perasaan dihargai yang buat dia rasa nak jadi lebih baik. Sekarang, kita bandingkan dengan yang ini. Motivasi Khairul datang dari punca yang berbeza. Dia didorong oleh keinginan untuk elak perasaan negatif, perasaan malu.
Nampak tak? Kedua-dua kaedah ni mungkin berkesan untuk ubah tingkah laku, tapi enjin emosi yang memacunya sangat-sangat berbeza. Jadi, selepas kita tengok dua kes yang berbeza ni, tadika dan sekolah menengah, apa pengajaran utama yang boleh kita ambil dan guna dalam hidup kita sendiri ya? Perkara paling penting sekali, jangan cuba nak ubah semua benda serentak. Mulakan dengan sesuatu yang kecil gila, macam budak tadi tu yang cuma belajar pandang mata. Lepas tu, beri ganjaran pada diri sendiri secara konsisten. Dan cuba fikirkan jenis motivasi apa yang anda nak. Anda nak didorong oleh inspirasi dan semangat atau didorong oleh rasa takut dan nak mengelak? Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk anda renungkan. Tak kisahlah sama ada anda nak lebih kerap bersenam, nak baca lebih banyak buku atau nak jadi lebih yakin macam budak-budak tadika tadi. Cuba fikir, apakah satu langkah paling kecil yang boleh anda ambil dan macam mana anda nak bagi ganjaran pada diri sendiri untuk mulakan perjalanan tu?